Macam mana ni? Buku ni je lah. Oh, Fira. Ya, Fira ni. Kamu tahu ke kot? Kena cakap kat sini. Tengok apa tu? Hai, Fira. Safia, nasib baik kau datang. Boleh kau tolong aku? Boleh. Tolong apa? Tolong carikan buku cerita kat aku. Kau nak cari buku cerita tajuk apa? Buku cerita tajuk pahlawan. Susahlah cari kat sini. Habis tu nak cari kat mana? Fira, sekarang ni dunia dah moden. Semua kat ujung jari je. Apa kata kau ikut aku pergi mak komputer? Jom. Tapi, buat apa kita pergi kat mana? Kat sana ada internet, ada komputer, ada yang kemudahan yang boleh guna lah kat sana. Jom kita kat tu. Apalah kali tu datang kalau kau tak nak pergi mak komputer. Aku tak perlu pergi buat amal komputer. Tak apalah, aku ikut aku pergi sana. Jom. Okay. Ni nak mak komputer, Fira. Oh, baru aku tahu. Nanti kita masuk. Fira, sebelum kita gunakan komputer, kita kena minta penyelaras mak komputer dulu. Siapa penyelaras mak komputer ni? Ustaz Rasidi. Bukan kebenaran dia. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak minta kebenaran boleh tak? Kebenaran apa tu? Kita orang berdua nak guna komputer. Nak cari skrip bercerita. Boleh. Terima kasih, Ustaz. Ni yang kunci. Nasib baik Ustaz Rasidi baik bagi kita guna laptop ni. Buat apa kita guna laptop ni? Tak silap aku, ada satu aplikasi ni popular sangat. Nama dia ChatGPT kot. Apalah, jom kita try guna. Okay, mula-mula kita buka Google Chrome. Lepas tu kita tulis ChatGPT. Okay, lepas tu kita try. Okay, inilah aplikasi dia, Fira. Ya, apa itu ChatGPT? ChatGPT adalah merupakan salah satu jenis kecerdasan buatan atau lebih dikenali sebagai Artificial Intelligence (AI). Ianya telah dibangunkan oleh sebuah syarikat penyelidikan dan pembangunan kecerdasan buatan OpenAI. Macam mana cara nak guna ChatGPT ni? Senang je, Fira. Mula-mula kau tulis arahannya. Okey, tadi kau nak cari apa? Buku cerita tentang pahlawan. Langkah pertama, kita kena pastikan arahan tu jelas. Okey. Tarik arahan tu ke sini. Okey. Tekan anak panah ni. Okey. Terusnya, kan dah keluar apa yang kau nak ni? Terima kasih tapi yang sebab kau tolong aku. Kalau tak ada kau, susah aku nanti. Tak ada hal lah. Ada apa-apa yang boleh tolong? Ada dah. Terima kasih. Lepas tu kau kopi lah, Fira. Macam tu. Okey, Safia. Terima kasih. Sama-sama. Jadi, Fira, kita sebagai student perlu manfaatkan teknologi AI dengan baik. Salah satunya adalah ChatGPT. Okey, Safia. Terima kasih atas nasihat itu. Sama-sama.